itulah. Sekian. Al-Fatihah. Macam mana Pak? Bismillah, Allahumma barik lana. Mainlah kau potong macam tu. Ni asal tukar tempat ni? Asal tak main kat depan? Asal tak main kat depan? Cari rezeki sini. Oh. Dia menekan-nekan. Ni semua gabus pecah ni. Nasib baik tak macam Fadil. Wow, menekan-nekan. Ping. Jenak. Kerapu ping. Mentah. Tajam gigi dia. Hah? Dolphin? Tu. Ada dah. Bukan kot. Ada naik. Ada. Kerapu. Oh. Kerapu. Letak. Ikan. Oh, tali jin. Warna ikan dulu. Ikan lu. Kapu. Kapu. Kapu ke? Ini bagi kat Abang Razi cakap. Satu gambar. Cakap kat Abang Razi. Bang, ikan kapu sekiar. Siap. Sekiar apa? Ikan kapu sekiar. Siap. Konten paling mahal ni. Yeah, menekan-nekan. Ikan menekan-nekan. This is it. Wah. Kari pule. Kiri jauh. Kanan. Tali jaga tali. Oh, menekan-nekan. Yeah, menekan-nekan kari pule. Jack ni atas. Yeah. Pegang tali. Kerapu. Kari pula. Kari pula. Tadi. Oh, tu. Kerisi bu. Kerisi celak.
Main pula. Bukan mahu malu tapi mahu. Mahi-mahi. Oh. Ha! 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 Kenapa? Oh. Ada. Habis umpan tu. Oh, ada lagi kat bawah tu, aku dah bawa keluar banyak. Banyak aku bawa keluar tu lah kat bawah. Belum potong lah. Hai. Ke siri. Dua ekor aja kenapa? Ha? Settle. Mana tu? Tenggiri. Tenggiri. Ha. Oh, lagi. Tenggiri pari. Sungguh membenarkan. Keletihan. Karpule. Karpule tak fight ah? Sebab dia punya belon tu keluar tak fight lah. Dia dah kena stun lah. Oh! Ada. Kerisi. Kersani. Bawa dek. Oi. Adin. Oh, bangun tidur wahai kalan. Oh, bangun naik kerapu. Tiga ramai. Apa bodoh weh. Habis. Ada kan gede-gede je kan. Tak lekat. Oi. Baby kerapu. Dua kerapu lah. Kau ni. Kalau mau cucuk mata lah. Apa? Cucuk mata kena ambil lah. Arwah. Oh. Itu je ramai. Bebe tak ada umpan.
Ni balik kau ni. Siapa kata nak balik balik lagi? Tu. Mat Dang. Balik lagi je. Oh. Mata kerapu. Go. Dah dapat rentak, dah dapat rentak. Tupang lalu. Dulu bayar tu, bukan ambil tu. Lalu ambil tu kan. Ingat tak perasan. Mana ni tak tembus. Ada sisik tu. Kena kiri kanan nanti dia keluar. Oh, besar eh. Belakang, kiri. Kiri jauh. Oh, sangkut kolong tu. Malu kok. Budak main kolam macam laut macam ni. Belakang jauh. Ikan tapak apa bang ni? Oh! Menekan nak? Menekan. Sampai sana kan. Try lah. Euro. Aku rasa kena cari rod yang ringan lah. SG Lagi 8 8:8 ni. 862. Memang berbelon-belon semua ikan naik. Lucu ikan. Yeah! 3 babi kerapu. Dia kalau ML 3 kilo apa? 3 kilo lah. Tak. Gak ni yang aku kurang ni. Ni kawan juga tu. Tak. Ada. Besar. Makan. Uish, nak snap ah. Oh, bayu. Tukar. Potong. Ikat kat situ. Ha? Sakut perut. Ah. Berani dia main lalu-lalu. Oh, tu ikan ah, ikan. Oh, ikan besar. Oh. Ke drag terlepas? Ikan besar. Drag terlepas. Dia ada ikan besar. Ni naik ikan tu. Mana. Oh. Mana kanan. Kau. Belakangnya. Ikut dia naik. Bari. Alah. Rasa ni. Oh, gane. Atas ni dah. Kita lagi je. Alah aku kak. Oh, ikan apa tu? Kerapu rasa. Kerapu kilat? Balik tadi mu tegak tu. Ha? Ha? Cabut ikan. Gua lari dah. Oh, Timbul saya. timbul tengok ikan apa? Ah, kerisi. Tegak kamu. Tegak kamu tu lah. Nak dekat di atas ni. Nak dekat di. Penat siap butuh mun. Tarik batu. Ya. Tarik batu dan ikan sebenarnya. Tunggu tu apa? Ha? Baru berapa minit? Malam 3 dah naik. Tiga-tiga Yin punya kerapu eh. Kerapu le. Cabut sendiri tau. Kerapu pisang. Oh, relax ah. Oh, tali. Lengah. Tali. Ha? Tali. Depan sana. Eh. Jauh. Ni? Depan jauh. Kanan bawah.
Kanan jauh. Kanan jauh. Satu belakang kau. Satu. Lepas Ada ikan. Ke lu. Angkat. Patut kecil ikan ni. Satu ke? Oh. Ni kau umpan Buang ya. Ikan upah. Oh, umpan siapa Kau punya? Umpan ni. Oh, Buang je. Oh, saya lakar. ingat ada ikan. Oh. Aku punya pula kang. Sekejap Yin. Lepas ni. Belum. Belum. Mana ni? Oh ni. Letak bawah. Jigu high sikit. Oh, menekan. Wah. Tolak hati batangan. Menekan. Menekan. Kasih saya kari pulis satu. Oh lah, bukan kari pulis. Besar siap. Kami. Selap. Yellowfin Trevally. Oh, betul. Saiz ya. So, Gila. Mana bakul? Oh, tak boleh kat bawah. Di sini. Kau tak ada kain lebih? Tak ada. Tu. Ada. ada? Ada. Hitam. Ha? Hitam ni. Tang masa. Itu tu jauh indah lawan sikit ni. Dia buat ukur. Menekan. Lepas selit. Kasihlah macam tu kat sini. Musuh-musuh ni kat sini. Dia lagi besar daripada ikan. Dia lagi besar daripada ikan tu macam mana? Lagi besar ikan apa? Aduh dah. Oh. Menekankan. Menekankan. Oh, relax. Ambil bola bang. Oh, jangan menekankan sangat bang. Dia minta kita bagi. Ibu kerisi celak.
Oh, gambar yellow. Ha? Ikan mahal, ikan mahal. Oh, ikan mahal. Oh, ikan mahal wah. Oh, sorry. Ke dalam pula. Habis. Saiz. Habis. Ini time menekan-nekan ni. Sakit tangan-tanganku. Berapa? 3 kilo ada. Tak lah. 1 kilo lebih. Esok kita cari. Cari apa? Nasi dagang. Kak, saya nak makan nasi dagang tapi saya bawa ikan boleh tak? Itu. Aku tak tahu tu balik. Ni ikan. Mesin baik. Ya. Mari. Hai sikit. Okey. Lagi. Ya. Fuck you. Oh, itu hidup aku. Pegang kiri kanan lah. Tajam tak tu? Tak. Oh, Jim menekan-nekan Jim. Jim nampaknya menekan-nekan. Jim menekan-nekan. Ada aja ni. Tak apa nak. Oh. Haji menekan-nekan. Mari. Barim. Kaya dia. Haji menekan-nekan. Barim. Haji menekan-nekan di sini. Barim. Gasak. Hari ke penting je? Penting. Rupiah. Ha? Tak, asal. Jangan rugi. Menekan-nekan Jim. Jangan naik kosong Jim. Wow, ikan kacang ikan kacang Ikan kacang Tenggiri. Baby tenggiri. Dapat target baru. Jadi baru. Lesen baru. Unlock barakuda. Barim, banyak lagi. Barim. Faham dia. Waduh, panas pula dah buka topi. Menekan-nekan. Tekan. Oh, ada. Penat. Habis stamina. Wah, lu kena makan gel baru Jim. Mana? Oh. Habis half marathon ni. Shot out berat. Video dulu ni. Oi, tarik ni. Pam. Dia betul menekan ni. Ada setelah sikit lah. Oh. Ada feel. Takut. Tarik ni. Takut tadi aku. Hai. Ikan apa ni? Ikan tongkol. Tak macam mana ni? Bulu sikit. Lesen baru lah. Kau pula aku. Buat. Mantap. Dia mari sobat. Mari. Ikut. In. Tolong. Jaga tangan ni. Oh. Ini 2 ekor rasanya. Oh, buat dia. Laju.
Hitam. Oh, macam mana dia? Mana gigi. Tekan ikut ni. Kan? Ayah je. Oh, nampak. Ha. Terbaik. Hitam kau je apa? Kapal dia ni. Ha? Kapal dia pencet DT. Kapal dia pencet DT dia. Wah, tak ada gigi kan ni? Ha? Oh ada. Gegok. Jangan berat eh. Yeah boy. Jangan kena tarik, jangan kena tarik. Oh. Aku tak nampak tadi. Aku dah lepas dah. Oh, nekan-nekan. Ikan menekan-nekan. Nampak kelibat ikan di situ? Ikan kah? Ikan kasut. Ikan kasut. What the hell? Ikan apa, Mat? Oh. Macam apa? Iguana? Jangan tu. Sena bagi ikan bonek. Ikan konek? Tak ambil. Tak sampai. Ha? Sampai. Hei, resin aku. Sampai. Exotic juga. Ada putih, ada putih. Ya. Ikan seko, umpan ikan seko. Dia tengok apa yang naik. Tapi macam slow. Tengok Ada lah. lah. Ada tarik tak? Ada. Tapi dia macam tak ada macam masaknya. Tak empit. Tak lebih. Mari kita lihat ikan apa. Ikan kacang kan? Lalu seekor dia makan. Ada gigi tau. Pakai grip. Makan Grip. Ha, grip masuk mulut dia. Mulut bawah. Itu dia. Okey, lepas tu pakai pelayar. Ikan kacang. Aku badilah. Baby tenggiri. Pelayar apa? Tadi atas ni tu kot. Ada. Okey, awak-awak nak apa? Orang ni. Okey, dah sama. Jadi okey dah 20,000 tu. Dah timbang di KL ke? Tak, nanti dia sele dulu. Ambil sele. Tepung dulu lah. Oh. Pasal malam ni malam Jumaat. Oh. Penuh. Penuh lah biasa. Tapi tak ada cuti je. Hantar le telefon dia. Ambil dua tak? Satu besar, satu kecil, dua orang. Kita balik pagi ke? Oh, tak tahu lagi. Tahu bang. Petang. Plan nak jalan 2-3 hari sini. Pun tak tahu lagi. Tahu ke? Ha. Malam ni keluar bilik ke tak? Makan ke tak? Masuk lah kat bilik tau. Tahu lah lagi. Dekat tu ada dekat channel tu. Dapur ada dah ke? Tu bakar-bakar ada rasanya. Ha. Nanti bakar ikan tu. Makan nasi. Kecoh ayam asam tu. Oh. Nanti Alin suruh channel tu di ayam asam tu. Oh. Ha. Lagi kemas hari tu. Tukar spot! Okay, masa let's go. Okay, so kita dah habis trip kita untuk hari ni pada pukul 6 6 10
10 minit kita dah habis. So kita kena pulang balik. Alhamdulillah kita boleh pulang balik ke Jeti Maran sebelum gelap. Alhamdulillah kita dah selesai trip kita yang pertama di air masin. Jadi alhamdulillah semua happy, seronok. Masing-masing ada tanggapan, masing-masing tak kupau, masing-masing semua ada tanggapan masing-masing. Jadi untuk ikan nanti sampai Jeti baru kita turun, kita tengok. Tapi nanti kita akan kira lah berapa banyak ekor ikan yang dah dapat. Alhamdulillah trip first time trip apa yang buat macam ni. First time trip kita ke laut, main air masin, ikan masin. Alhamdulillah memang ada peristiwa yang akan berlaku. Let's go. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la 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 la, la 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 la, oh, oh. Okay, alhamdulillah settle untuk trip kita. Trip yang pertama ke air masin. Trip pertama kat laut. Trip pertama turun laut. Gila babi. First time, kawan-kawan happy, saya suka. Ya, okay, hari ni kita pergi bersama dengan siapa? Hari ni kita pergi dengan tekong kita, nama Baling Abang Poji kan. Baling Abang Poji. Memang mantap kali. Mantap so, kali. Kita boat ada Hyperstrike. Berapa kaki ni? Berapa kaki? 30 kaki ada. 30 kaki. Boat memang selesa, ada toilet. Ada tempat baring-baring kat tengah. Enjin 250. 100cc. Segini bot jalan lah. Tegak. Main gila. Memang terbaik lah. Aircon ada. Siapa-siapa mabuk boleh tidur kat dalam. No. Gentle. Tidur bangun hilang mabuk. Kita cakap berdasarkan fakta. Ada bukti dah. Ni tekong kita. Tekong Abang Alim. Abang Alim. Allah tutup muka dah tutup muka. Program ke Abang Alim. Terima kasih Abang Alim. Okey, sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Hari ni trip memang terbaik sekali. Jadi Abang Alim ada Facebook ke YouTube ke mana? Untuk orang lain-lain lah nak mari nak tempah dengan Abang Alim. YouTube nama Abdul Halim. YouTube TikTok Abdul Halim. Facebook pun sama Abdul Halim. Baik. So nama boat ni Hyperstrike. Boat memang terbaik guys. Memang ada mantap. Ada bilik, ada tandas, ada dapur, ada aircon, ada siap. Starlink. Starlink ada. Mana ini kesimpulan untuk trip orang first time Abang Alim. Maknanya bagi pihak Abang Alim sangat puas hatilah dengan player rajin, tak ada mabuk. Wait a minute. Semua ketar-ketar belakang. Terima kasih banyak lah. Baik. Mana lebih kurang Abang Alim minta maaf banyak lah. Ala-ala lah. Ada apa ni? Satu lagi untuk kalau macam orang nak booking mana? Kalau nak booking sila message Abang Alim lah, direct Abang Alim. Facebook lah. Ambil nombor lah. Ambil nombor.
So direct lah ke siapa-siapa yang nak booking dengan Abang Halim trip pergi jigging boleh, bottom boleh, candak sotong boleh. Apa lagi? Yang 1 hari boleh, 2 hari 1 malam boleh, 3 hari 2 malam boleh. Di Pantai Minyak semua. Untuk boleh lah ke? Untuk Pantai Minyak makanan kita sediakan. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. So untuk package semua tu kena PM Abang Halim lah. Kena tahu 9 jut. Okay guys, so nak cari boat yang super the best dekat Terengganu ni, Hyperstrike oleh Abang Abdul Halim. Kalau player ramai kita boleh guna banyak boat. Ni ada boat lagi. Kalau player datang 20 orang, kita bawa pergi ramai. Boleh. Untuk family boleh juga. Anak kecil, budak boleh masuk apa? Boleh. Okey. Beres lah. Okey. So mana-mana family ke nak buat community trip ke boleh sewa atau booking dengan Abang Halim ni direct. Harga memang murah, boat memang padu. Tak kumpul gang. Bukti. Arif cari Abang Halim. Kau nak pergi trip kan? Nak pergi trip Arif. Cari Abang Halim. Cari Abang Halim dengan Abang Poji Abang Poji. Memang terbaik. Tekong kita dua-dua memang terbaik. Okay guys. Okay bang. Okay. Seperti yang tersebut, lebih kurang halal bang. Okay. Terima kasih banyak. Terbaik. Gila ni bok. Hai sekali. Hai sini. Cari pergi. Tak pergi lagi. Tunggu dah ada bok. Tadi tak ada bok macam mana nak pergi? Jom ni bok. Ni apa? Ikan family ikan kembung. Ya, ikan kecil. Tak kenal. Ikan. Ada ikan kecil sikit. Ikan kecang. Pansor ni. Kena kau. Air. Caru. Kita target kerapu. Tapi tak besar ni. Boleh lah. Bangun kerapu straight 4. Okay, so kita akan terus kembali ke KL. Sebab tak salah saya Abang Deka pun ada hal esok dengan family dia. Azim pun ada hal, Amy pun ada hal. So kita sekarang ni bertolak terus ke KL. Ikan semua dah packing, dah gabus. Dah memang kereta dah lowered, tapi lowered lagi. So kita akan singgah rumah, InsyaAllah singgah rumah Jim dulu, hantar ikan. Lepas tu rumah aku, rumah Amy, untuk hantar ikan kepada parent lah. Masing-masing. So driver Yang tu lah yang Padam. Driver padam. So semua dah barai dengan tak mandi, tak tahu nak mandi kat mana. Tengok singgah mana-mana. InsyaAllah kita, tapi tu lah sebab macam nak makan dulu ke apa semua. Tapi apa-apa pun kita tengok seterusnya. Hello. So sekarang ni kita berada selepas buat mesyuarat meja petak. Kita decide nak rehat dulu lah semalaman. Sebab driver-driver pun semua dah barai sini. So kita check in dekat apa ni? Chalet yang berada dekat kawasan-kawasan jeti tu lah. Ini pun Abang Halim tadi. Tapi chalet tu gelap lah, gini luar. Abang Halim tu yang suggest lah chalet. Tapi chalet baik. Amy pun dah barai. Dia kata katil dia bergerak-gerak ni. Bergerak-gerak ni. Deka pun dah barai. Abang, okey bang? Okey lah. Lagi wood. Full body. Full body. Balik full body lah? Mantap. Driver tegar pun dah barai. Barai je? Mana dia? Strong. Balik malam ni? Boleh? Sebab kalau tengok dia pun dah selimut dulu. So ni lah cara kita orang. Bagi gua review. Kena lock. Chalet. So semalaman lah, chalet semalaman kat sini memang terbaik. So lepas ni kita akan jadi kita nak pergi makan. Kita nak rasa ikan air masin. Ikan air masin dengan hasil tangkapan kita orang. Of course kita tengok lah, jadi kita makan
ikan apa yang akan jadikan makanan kita. Alright. Okay, so kita sekarang ni dekat kedai makan. Kedai ni? Norma Bukit Payung. Norma Bukit Payung. So lauk kita pada hari ni adalah ikan kerisi masak 6 papau. Kerisi, ikan kerapu steam limau, sting limau. Ikan selah. Ikan selah goreng. Lepas tu ikan cencaru masak pedas. Ya. Baik. Approve. Proof. Okay. Ikan dia dah mari. Nice. So kita tunggu nasi sampai, lepas tu kita rasa masakan daripada Terengganu. Okay, so kita dah settle hari untuk check out 3 bulan. Dah rehat semalam. So ni kita akan teruskan balik ke perjalanan kita ke KL untuk pulang kembali . Jadi alhamdulillah baik, Shelly kat sini baik. Dapat segarkan sikit kan. Jadi so siapa lepas mancing dekat JT Marang tu boleh singgah kat Shelly Cemok. Cemok dengan Abang Jeffrey. Tu memang terbaik . Tanya Abang Halim, nanti nak tanya Shelly, nanti abang ni bagi nama Abang Jeffrey. So kita check out tu. Let's go. Ada kantin juga lah. Baru batas siap. Abang Jeffrey Ya, saya. ni. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey. Okey, bang. Lebih kurang ala-bala lah. Ada benda kontak ke? Tadi dah ambil dah. Ya. Okey bang, Shelly apa nama Shelly? Cekwa Shelly. Shelly. Cekwa 1, Cekwa 2. CEWR tu nama mak dulu. Oh, Cekwa Shelly. Tapi kalau macam orang nak booking Shelly, ke mana? Kontak kita. Kita ada nombor semua. Ada nombor semua. Dalam Facebook ada. Oh, Facebook ada ke? Ada. So mana-mana yang lepas mancing dengan Abang Halim tadi, boleh kontak dengan Abang Jeffrey. Kita pun ada book. Ada book juga? Ada. Ada book juga. Oh, so kalau lagi ramai boleh combine. Abang Halim boleh, Abang Jeffrey boleh. Boleh. Lepas tu tujuan sini tu. Sini tu. Shelly pun dekat dengan ni laut. Pantai nak mandi ke, kalau kata yang tak pergi tu boleh. Boleh lah, yang ada family kan suka semua pergi lah. Boleh mandi laut. Tapi bukan musim ni lah. Musim biasa lepas pada musim Tengkujuh nanti. Dalam bulan 3, bulan 4 nanti baru ombak ada. Macam tu. Berapa biji Shelly kat sini? Kita ada sini ada 11, sana ada 20, dalam 30 lebih kurang. Oh banyak. Pagi ada homestay. Pergi ramai, pergi company trip boleh ni? Boleh. Okey, apa-apa boleh kontak dengan Abang Jeffrey kita. Kalau nak apa-apa transport ke mana-mana apa kita ada. Ada juga belaka? Ada. Kata daripada datang KL, balik KL. Contoh nak pergi ke Kopi Nisa ke, transport satu trip ke, senang. Kalau tak nak bawa kereta banyak-banyak, pergi ada van, ada bas. Okey, baik bang. Okey Abang Jeffrey. Terima kasih banyak-banyak. Oh, baik. Tak ada. Buat siang untuk nak mari musim apa? Orang panggil musim Tengkujuh. Musim Tengkujuh. Pulau kapal tu. Mana sana tu? Ya. Pergi pulau apa boleh? Oh, naik pulau boleh tak? Oh, ni kat sini je. Kalau buat cantik, kita ambil sini je. Ambil sini je? Ya. Oh, dekat lah. Senang. Hari tu ada customer lain, dia ambil sini. Pulau. Terkeling kita ambil 800.5 satu set charter. Untuk 20 hingga 30 orang, ramai nak 25 orang lah. Oh, pergi hantar sana lah? Pergi ke sana. Duduk dalam boat, masak-masak ke. Oh, ada trip, package trip je lah. Makan apa, tambut apa semua. Nak balik berapa, cakap je. Kira charter sehari lah. Senang. 800.5. 800.5. Baik. Charter sehari. Lawa ni. Tapi kalau naik sini, kena ombak. Tak boleh ombak macam ni. Oh ya, ombak cantik tau. Ombak cantik ni. Kita boleh labuh kat sini. Boat kita. Okay. So kalau nak trip pergi pulau kapal boleh tak? Ada sana. Boleh Roger dengan Abang Jeffrey sendiri. Dia settle daripada A sampai Z. Daripada A sampai Z. Naik sini lah, naik sini bah. Naik sini. Naik sini. Kata nak JT naik sini je. Oh, naik kat sini. Ya.
Sampai sana. Nampak teduh lah. Nampak buat ni. Kata orang pun tak pergi belah kapal musim ni. Oh ya. Dah nak tutup musim dah ni. Oh, dia bulan berapa bang? Biasa selepas pada bulan 3 nanti. Bulan 3. Yang bulan 3 baru air akan tenang balik. Sampai ke bulan 11. Awal bulan 11 dah tutup lah. Awal bulan 11 tutup lah. Aktiviti laut untuk Pantai Timur biasa musim ke-7 lah. Musim ke-7. So cantik sini bulan 3 lah. Bulan 3 ke bulan 11. Memang terbaik. Okey. Bulan 3 lepas bulan 3 tu jalan tutup start tu. Oh, cerita dulu lah. Yang kemuncaknya biasa bulan 4, bulan 5, bulan 6 lah. 4, 5, 6 tu. 4, 5, 6 lah. 4, 5, 6 lepas tu menurun balik. Okey. Cantik sotong boleh lah dengan Jeffrey? Boleh. Boleh belaka. Dah nak totong kita ambil 2,000 lah tu. Mari sini kau tengok Abang Jeffrey daripada tempat tidur. Trip mana nak pergi? Roger je. Abang Jeffrey tu boleh susah. Ya. Okey bang? Pulau Redang ke kita boleh pergi. Okey, terima kasih sekali lagi bang. Okey, sama. Terima kasih Sama kena. Okey, alhamdulillah. So kita dah settle check out Chairwell Chalet daripada Abang Jeffrey. So kita sekarang ni semua masing-masing dah skor balik. Brother Deka dah segar, Amy pun dah segar. Driver kita, the one and only Azim Imran. Let's go. Let's go. Nanti kau tengok lah lagi ni. Okay. Review je. Ayam tirul. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be. Okay, so kita dah sampai rumah Hamidi, iaitu bapa kepada Azim, untuk mengedar ikan lah. Mengedar hasil tangkapan di Laut Terengganu. So kita first ni kita datang rumah Azim sebab dekat je rumah Azim dengan JT tadi. Dengan Marang. Dengan Marang. Kuala Telemong. Dekat Kuala Telemong abang sekarang. Kuala Telemong. Abang. Kuala Telemong lah kita. Tak apa. Kuala Telemong. So kita ada ikan lah dekat parent Azim, dekat Amidi. Dia bagi ikan. Oh tu, Amidi. Mana Amidi? Mana Amidi? Boleh aje. Rumah. Tu Amidi. Amidi. Okay, so kita dah selesai hantar ikan kat rumah Amidi. Amidi sokok. Patut di sokok. Dah selesai isap. Dah selesai isap. Dah selesai hantar ikan. Dah selesai hantar ikan. Mata bawah. Haji kata kat mak dia, aku duduk bawah, dia duduk atas. Aku pening kat itu. Tapi pun dah selesai hantar. So sekarang kita pergi solat Jumaat, then beli kopok. Lepas tu ke Kuantan lah. Hantar kat Mak Jali pula ikan. Hantar kat Mak Jali punya ikan. So yelah, kan tadi cakap kenapa nak pressure sangat ni? Kopok sama penting mancing. Dan sepadan sampai Terengganu. Sebab satu lagi brother Eka kita, dia risau takut ikan habis. Duk bagi-bagi sampai kajang, tinggal ikan bilis. Tapi jangan risau. Kalau tengok pun tadi footage malam sebelum ni pun memang banyak ikan. So kita dah bagi-bagi yang sama rata tu. Halal lagi halal. So tunggu lah. Sekarang ni Pakor dah buat alur masing-masing. Sebab dia kata nak pergi rumah pakcik dia ni. Pakcik dia. Rumah pakcik dia dekat Gong Badak kot. Okay, jam menunjukkan sekarang dah pukul 12.40. Kita menuju ke masjid untuk solat Jumaat lah.
Sebab kat Gandung ni Kampung Imam Lapar tu katanya denda 3,000 tak pergi solat. 3,000. So kalau nak buat duit, pergi tangkap orang tak pergi solat Jumaat. 3,000 menantang kan? Zas. Tutup lah, tutup. Zas. Alhamdulillah. Kita ada time kan? Kita dah selesai. Macam mana bang? Macam tu. Okay, so sekarang ni makan settle. Di mana bang? Di mana okey? Deras sini solat dia. Deras. Ganu punya dekat Kuala Berang ni memang laju lah. So Trusted. 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 Yes. So kalau nak solat laju dekat Kuala Berang. Kuala Berang. So tadi pun kita makan, Najib bawa pergi makan kedai dia je. Nasi kukus Umira. Nasi kukus Umira. Sedap ke lah? Boleh lah. Deka nak ambil sotong. Tengok harga padam sikit. Tak lawan. Sotong buncit. Tapi okey lah. Ada punya nasi kukus ngam, sedap. So sekarang ni Lemak goreng kunyit baik. lemak dia bang. Boleh. Sedap. Terbaik. Ni makan apa ni? Ayam goreng. Kami makan nasi kukus ayam goreng. Kari nasi kukus pun makan lah. So sekarang ni Bajeri. So sekarang nak pergi cari kepuk losong. Dekat Losong. Jalan je. Kalau kepuk losong, LAWSON, Lawson. So kita tengok ah. SW. LAW. Lasong. Lawson. Kepuk losong. 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 Kepuk losong, beza kepuk losong dengan kepuk ni lain leko. Beza bawa Kampung Losong. Kampung Losong, kepuk losong ni antara ciri-ciri yang kita cari lah. Kepuk losong ah. Memang dia lain lah, beza kepuk losong, kepuk leko, kepuk getek. Dia akan jadi lain. Dia atas tangan enggak sebenarnya. Kata orang buat tu lah. Atas tangan. Tengok siapa yang getek. Kalau orang tu orang losong, getek kepuk losong. Jadi kepuk losong. Kalau orang tu leko, kepuk leko. Orang tu leko tu kategori lain. Leko pun kategori lain. Gopok ni ada macam-macam jenis. Okey, kau cerita sikit lah, Kalau leko ni dia lebih kepada rebus. Lepas tu kalau kopok goreng lah. Lepas tu kopok losong ni lebih kepada dia besar sikit. Lepas tu kopok biasa tu macam kecil-kecil kan. Kopok losong ni kalau dia rebus jadi besar. Oh, dia kembar. Dia rebus jadi besar je. Tapi saya cari kopok Kalau abang Reka dia cari crispy. Kopok crispy. Orang panggil sini kepuk apa? Kepuk penyet. Kopok penyet. Kopok BBQ. Oh, kepuk. Lebih kurang kopok BBQ ni. Kalau cari kepuk tu kopok BBQ. So, mana-mana yang nak cari kepuk yang sedap di atas muka bumi ni, losong lah tempat dia. Betul. Losong. Mana-mana nak cari kepuk yang memang terbaik sekali, Trusted. di mana? Losong. Kampung Losong. Memang kau cakap ni dekat driver nak pergi losong, cari kepuk losong. Kedai apa nama? Kedai ada macam-macam jenis kedai kat Losong tu. Boleh cari lah yang mana trusted. Semua trusted lah dekat losong. So kat losong lah, kau cari dekat losong, memang depan tu memang losong. Nanti kita tunjuk kedai tu. Okay. So biasa orang makan kepuk losong ni, kepuk leko apa semua ni, dia ada sos dia sos dia. Betul. Kalau makan dengan sos cili, makan dengan sos cili haram. Haram nampak. Kau kena makan dengan Dia kena makan sos. dengan sos dia. Sos yang dia buat sendiri lah. Nak berak. Ada orang nak berak. So sabar, kita tunggu kepuk yang memang terbaik yang ada kita ada Terengganu. Tapi sebenarnya kalau Terengganu ni mana KT? Tak pakai KT tak? Kalau dekat Terengganu ni semua kepuk boleh makan. Tapi ikut lah. Kalau rasa macam mengidam kepuk losong tu, Ayam pusing apa je tu? Tunjuk ayam pusing. Ayam pusing man. Tak tahu nampak tak nanti tu. Ayam pusing ni direct translate dengan ayam golek. So macam-macam lah keindahan di Terengganu ni. Tu antara salah satu ayam pusing. Lebih macam tu lah kalau makan kepuk
Abang cakap top tier kepok-kepok yang ada dekat Terengganu kepok losong lah. Losong. Number 1. Losong number 1. So kalau mana-mana traveller ataupun orang yang nak merasa air tangan keropok losong lah. Betul. Yang orang kata disuggestkan oleh orang Terengganu sendiri, kepok losong lah. The top one, top tier. Kalau tak ada kepok losong, Terengganu su beli gula berang tadi. Aku yang Ada losong ke losong ah? losong. Losong. Ni nak beli sini. Losong. Losong. Marah pula orang belakang ni. The top tier kepok losong Apa lah. yang isi nak pergi losong? So Dah mari Ranu nak pergi losong, beli kopok. Ya bang, ni nak pergilah. Ni losong ni. Ya. Marah Tak, nasib baik tu. kedai kalau berang kau ditutup. Dah tanya. Dah tanya nak pergi losong ke tak? Nak pergi losong ke pergi Kuala Berang ni? Pergi Kuala Berang. Jadi kita cari kat Kuala Berang tutup. Kedai tutup. So the best one sebab kalau losong tu dia jauh sikit. Tapi sebab kita main kat Kuala Berang tadi, so macam terus pergi ke Kuala Berang untuk mencari kepok losong. Cerita kepok losong tak? Betul. Kuala Berang kepok losong tak? So alang-alang tu kita terus ke losong untuk cari Kita kepok pergi losong. ke kilang terus. Macam mana pula kalau berang kopok losong? Kopok losong hanya di losong, kampung losong. Kalau berang dia jadi kopok berang. Losong tu bang, cara orang tu buat. Kopok losong. Nama. Kopok losong ni ada lain. Dia pertahankan dia punya tempat. Okey. Pertahankan tempat. Silakan. Orang Negeri Sembilan. Kat Negeri Sembilan nak cari kepok, carilah dekat Negeri Sembilan. Carilah dekat Kenaboy. Kenaboy. Ada kepok Kenaboy, kepok Kenaboy. Kenapa tak ada kopok? Durian banyak. Tapi itu lah. Nanti kita buat itu konten next. Kenaboy. Kenaboy adventure. So kalau tak apa nanti edit lah letak losong tu apa, lekor tu apa. Tapi yang diberitahu oleh Haji ni cara pembuatan dia lah. Cara pembuatan dia dengan cara makan dia pun lain lah. Makan dia lain, dia kena makan dengan sos dia. Sos yang dibuat sendiri lah. Ada sos istimewa sendiri. Sama lah. Tak sama kan? Tak sama. Dia kalau sos cili tu lain, ni sos dia pekat dia lain. Rasa dia lain, dia cuka dengan cili juga sikit lah. Dia ada rasa manis sikit. Sebab tu kalau nak beli kopok, beli dengan dia punya sos sekali. Betul. Kalau makan dengan sos cili, orang kata Jahanam. haram jahanam. Okay, so kita tunggu sampai di kedai kopok losong kita. Zaz. Oh, Zaz. So, okay, kita dah sampai ke Ori Keropok Losong, daerah Losong. Betul, apa? Dengar tu bang. So ni yang banyak ikan bang? So yang ini memang yang sebelah sini yang banyak ikan. Yang memang the purely yang originally yang resepi losong lah. Yang orang kata kopok losong tu bukan kopok losong ni dia asing daripada kopok lekor, tak ada, sama je. Cumanya di perkampungan kopok losong ni yang originally dia yang macam ni. So kalau makan pun rasa berbeza dengan kopok lekor yang orang jual kat pasar malam. Ikan tamban. Ni dua-dua ni ikan tamban, yang depan ini nipis, yang belakang ini tebal. Nipis. Boleh makan. So ni samalah dua ni, Sama casing lah. Cuma ini kalau orang yang jenis suka untuk potong sendiri. Dia nak potong menyerong ke, dia nak potong panjang-panjang ke, dia nak jadi nak goreng sebatang terus macam tu ke, ikut suka dia. Ikut-suka lah. Ini kita dah siap potong untuk awak balik goreng saja. Ni senang lah. So ini? Ini antara best product kalau orang datang Terengganu, orang cari, nama dia selipar. Selipar ni dia goreng sekeping-sekeping, dia rangup. Dia akan bila goreng tu dia akan jadi kembang 4 jari saya ni dan dia bentuk dia seakan-akan macam selipar. Oh, macam orang jual tu kan? Dia macam orang jual kat pasar malam tu. Tapi yang ni lain sikit bang. Ini lain. Ini lain. Ambil tepung lebih. Ni awak tengok warna dia pun lain. So ini crispy punya. Ini crispy. Ini dia kembang dah rangup, dalam dia kosong, luar dia rangup. Packaging dia macam ni yang kat depan ni ada. Satu paket RM10. Kalau beli 5 per cuma 1. Dia dah untuk keping. Keping. Tu ada tester. Yang ni kan? Banyak Nipis. tester. Kalau hijau ni tebal. Kita boleh mix lah. Tak. Nak berapa nipis, berapa tebal. Macam mana? Orang Terengganu. Ni
Ni kalau nak rasa. Ni kepok. Ini yang ni abang. Yes. Ni punya bagi tester, dapat ni boleh dapat tester untuk rasa dulu kepok ikan. Tak payah selipak. Ni yang ni. Ini yang ini. Oh, ni. Oh. Kopok keping ikan taman. Ambil yang selipak ni bang. Ada. Nak makan? Kaki goreng tu, kaki goreng. Dah. Memang bayar. Twist. Dia kata sama upon berang. Sos tu ibarat dia kilo, harga dia 15 sos dia betul. Baik. Sos dia kita buat sendiri, tak ada bahan pengaruh. So mana-mana datang boleh dapatkan dah Ori Keropok Losong. Dekat dengan Umayyad, ada masjid esok. Boleh datang lah kedai. Siapa-siapa yang datang sini nak air, ni lah, air free. Siap ada air bagi. So jari import ni Keropok vacuum tahan 2 hari tanpa petik air. Tahan 3 bulan dalam freezer. So diorang vacuum sendiri lah keropok diorang. So ada agak kita dengan packaging keropok. Dia potong ikan tu. Dia letak pun tak apa, tak ada letak pun tak apa. Dah ada masalah. Borong. 60. Abah nak kopok. Abah nak sos. So kalau beli sos. ini pun ada tak dia bagi. Dia bagi Italia sos. Tapi kalau nak sedap lagi tambah lah. Tak cukup ni. Memang tak cukup. Itu sekadar rasa. Yang sekadar nak rasa abang. Frigid memang kata frigid. Frigid sikit. Tapi kalau nak baik tu lah 3 botol 10 bang. 3 botol cukup ke? 10. Ni untuk semua ni tengok pada kita punya. Saya kuat sos. Kalau kuat memang tak cukup. Tak cukup. Ambil lah 6 botol 20. Ya, 3 10. Ambil yang ni pula. Air percuma. Sekali dekat. Dekat bayan. Lain bin. Nak tukar bin. Kalau nak tukar bin. Ayo. Borong. Saya jual. Oh. Ni joran dah tak ada ni. Kita buka dah. Yang masuk peti. Ya. Kalau sebab nak letak pun tak muat tu. Baik. So yang ni berapa hari bang? Kalau Ketahanan dia tanpa peti sejuk 2 hari. Kalau di dalam peti di tempat beku maksimum 3 bulan. Oh 3 bulan. Yes. 3 bulan. Dia akan berubah rasa. Beli time puasa, makan time raya boleh. Okay. So kita dah bungkus. Ni bungkus macam mana? Ni bungkusnya abang ni bagi free. Kita budak-budak dah kita. Terima kasih. Datang lagi. Okey. So ni dah bungkus untuk kita bagi family Mak Jali. Memang terbaik lah. Yang satu lagi tu. Tak ada lah. Tu yang Ni makan makan. ni. Oh ni, abang punya. Satu ni. Lambat. Ni dahlia school ni. Dahlia school. Tu dahlia suka yaya hitamnya. Dahlia hitamnya. Ni 4 orang tau. Apa 4 orang? 4 orang punya barang ni. So kalau nak pergi Ganu buat kereta besar sikit Mission kopok accomplish. Success. Kopi, kopok, ori losong. So abang ni pun baik. Dia bagi free 2 untuk budak-budak lah Dulu sikit. dalam kereta. So boleh datang lah dekat Ori Keropok Losong. Di daerah Losong, daerah Losong.
Daerah Losong. Daerah Kampung Losong. Kampung Losong. Ni Kampung Losong. So boleh beli lah kopok kat sini. Memang terbaik lah paling. 3 bulan tahan tu kalau tak ada freezer. Macam mana bang? Selesai? Selesai, misi aku selesai. Okey, siap. Losong bukan Kualiti kurang kan? Kualiti mah? Dia twist pula, dia kata apa tadi? Semua kopok sama. Itu ayat dia. Betul. So kita Okey. boleh teruskan misi kita ke Highway je lah pit ni. yang seterusnya, iaitu ke rumah Kuantan, rumah Mak Jali, untuk bagi ikan dan juga delivery kopok yang telah dia beli. Right? Let's go. Alhamdulillah kita hantar ikan kat Kuantan dengan minum air. Kat mana tu kat Kuantan? Rumah siapa? Hantar kat rumah Mak Jali. Ikan. So ni tengah lepak-lepak ya, minum-minum tu. Ya, seterusnya ke mana? Rumah nenek tu. Rumah nenek Amy. Kita pergi lagi. Okey ah. Orang Kuantan je lah. Hospitality. Come on. Let's go. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best. Assalamualaikum. Kau nak buang kan? Lupa bro tadi shoot. So sebenarnya kita dah Sampai habis. nenek kau tak shoot pun. Dah terlupa bang. So sebenarnya kita dah hantar ikan kat Mami. Aku lupa shoot. Gimana? Amy dah naik kereta, dah gerak lah, baru teringat. Mi, pijak break ni. So kita pun dah settle hantar ikan. Rumah Ajim, rumah aku dengan rumah nenek Amy. Alhamdulillah. So sekarang ni pukul 8.50 dekat Temerloh. Berhenti jap, rehat dan rawat. Untuk kita teruskan ke ni lah, balik ke KL. Okay, so nanti lah sampai KL tengok lah. Okay, so update kita sekarang ni dah sampai Temerloh lah, untuk kita rehat dan rawat. Right. Aku biar kereta tak payah matikan Okay, so kita dah sampai KL di Wangsa Maju. Alhamdulillah kita sampai kat Gombak ni. Baru exit Tol Gombak, tapi Deka lapar. Deka lapar, semua lapar lah. Amy lapar, Azin lapar, aku pun lapar. So kita berhenti dekat ni dia, Casablanca. Deka saja lah, dia kata lama tak makan nasi Arab. So kita berhenti lah dekat Casablanca. Casablanca. So kita sapadet dulu, and then kita teruskan perjalanan kita ke Platinum Walk untuk pulang ke rumah masing-masing. Let's go. Okay, so kita dah sampai, Alhamdulillah. Dah sampai ke destinasi terakhir. So Alhamdulillah semua settle. Memang trip kali ni terbaik lah. Okay, abang fikir dah. Okay, Azim. Trip kali ni memang mencabar, adventure dan Mencabar, adventure. fun sikit. Fun sikit. Fun enggak ah. Sebab first time pergi ke laut. Alhamdulillah tak ada mabuk apa semua. Cuma ikan besar tu tak dapat lagi rasa lah. Kalau dapat rasa ikan besar tu mungkin meloncat lah kita balik ni. Macam mana?
Ada trofi lah, tak Bila ada lagi lah teknik-teknik yang perlu belajar lagi. Slow jigging, fast jigging apa semua tu. Memang kena simple knot pun kau kena belajar. Memang kena tengok kat teknik-teknik. Ikat perambut. Lepas tu ikat perambut apa semua tu. Cara ikan tu makan, cara ikan tu tarik, beza-beza. Lepas tu nak tengok lagi cara boat tu gerak apa semua. Tengok arus. Yang tu banyak banyak gila nak kena tengok. Faktor-faktor tu yang dapat ikan tu ada banyak faktor. Lepas tu boat semua okey. Tekong semua okey. Tekong semua spotting. Minta perambut pun dapat perambut. Macam mana kau minta? Macam mana kau minta? Ikat berambut bawah. Terus. Cakap lokal. Patut dapat. Yelah orang cakap kecek saja. Kecek pada kecek. Ibaratnya order tu dapat order tu memang yelah. Thank you lah Tekong. Sebab kita dah putus. Lepas tu dapat balik baru apa semua, setup baru. Lepas tu dia ajar pula setup ni. Setup untuk ikan air, main macam mana, tarik macam mana semua. Memang ngam lah. Yang tu ngam. Lepas ni mungkin nak try lah teknik-teknik lain juga. Mungkin masa atas boat tu tak try jigging tau. Tak try main jig. Mungkin lepas ni boleh lah nak try main jig apa semua. Setup kena betul-betul lah. Setup kena betul lah. Cara ikan tu tarik. Okay lah, itu saja. Okay, apa-apa pun memang terbaik lah. Apa-apa pun memang Daripada kau memang terbaik tadi. Baik. Amy. Saya selaku planner lah. Saya puas hati lah bila member-member happy. Trip jadi. Cuma ikan dia tak boleh kerja sama. Itu tak apa-apa lah. Tapi Alhamdulillah lah banyak yang kita dapat. Orang kata tu First timer punya ni. First timer tekong lah. Kalau dari mata tekong tu sikit. Bagi kita banyak dah tu. Lebih dari orang kata lebih dari cukup lah. Nak bagi jiran-jiran boleh apa semua. Tapi member semua ada semangat. Azim fighter walaupun first time. Itu yang kita nak lah. Nak tahu dia jiwa mancing ke tak ni? Ni mesti atuk kau nelayan. Ada lagi seorang tu cucu nelayan tu. Tapi tak tahu lah. Okay, sebab dia ada jadual yang tak boleh elakkan apa lah. Tak tahu lah. Okay lah. Itulah dari saya. So lepas ni insyaAllah kalau ada plan lagi saya Roger lagi lah. InsyaAllah bulan 5 siapa fighter kasih turun. Asbol Terengganu 2.0. Trip tu memang trip tu untuk candat Tunggu lah. Mana boleh kita tahu. Hati tu tunggu part tu. TBC Sorry. Okay, tu je Amir. Okay, Terengganu. Dah baik orang Terengganu semua baik-baik belaka. Yes. So tu kata-kata daripada leader Asbol. So kita teruskan kepada senior citizen untuk Asbol Fishing. Kepala put kau senior citizen. Okay, last nak cakap satu je. Kau takkan nak jadi viewer je. Kau takkan nak jadi viewer je. Mari turun. Okay. Hospitality orang Terengganu memang baik. The best. Makan tempat tidur Kan? Kadang-kadang bukan orang Terengganu, NPC Terengganu semua. Kau cakap lu NPC Rakyat lah. Royak Terengganu. Royak Terengganu. Makanan murah. 4 ekor ikan upah masak RM40 setiap siang. Mana nak cari? Terengganu lah. 4 ekor ikan, 4 lauk, 4 masakan. 4 masakan RM7 ekor. Ikan 7 ekor. Ikan RM7 total RM40. Mana kau nak dapat? Upah masak RM40. Lepas tu datang KL ni masuk mahal ni. Mana lagi kau nak? Terengganu je. Turun je lah. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Okay bang, untuk kesimpulan. Kesimpulan dia. Untuk trip untuk daripada abang, kesimpulan abang apa semua. Trip ni. Yin okey tak? Aku okey tak? Jom okey tak? Aku Oi, member semua, player semua, fighter. Ini kat sini kita tahulah yang betul-betul jiwa fighter. Memancing sebenar. Yes sir. Abang cakap lah yang kena rehat apa semua tu. Oh, dah cakap tadi? Oh ya. Tak apa cakap je. Tak apa cakap. Okey. Yang penting itulah dia, rest tu penting. Sehari sebelum mancing kita kena rest. Tak boleh kita travel 6 jam sampai
tu terus pagi tu naik boat. Tak kisah orang tua ke muda kan. Tak kisah tidur kat dalam kereta pun. Tidur dalam kereta tak selesa. Betul. Makan ubat jangan lupa. Sebelum tidur malam tu makan ubat dulu satu. Tak. Valenix apa? Kalau ikut betul-betul boleh jadi overdose. Jangan ikut. Dia Boleh. kalau ikut tu boleh Pharmacist kata sebelum gerak daripada KS sekali. sehari 3 Lepas tu kali. sebelum dah sampai sekali. Sebelum naik bot sekali. Masa naik bot sekali. 4. Play safe. Kita play safe. Overdose First pill. time kan naik boat. Overdose pill. Jangan buat macam tu. Bahaya. So akhir kata lu padu, lu mari. Sampai bila nak jadi viewer? Bye bye. Jim belum. Okay. So itu daripada orang cakap, boleh dikatakan orang lama pemancing lah, orang lama angler. Orang lama yang dah tak mancing balik. Dia dulu memang kaki mancing, lepas tu dia stop Kaki kolam. Kaki kolam mancing. Tapi dia stop je sebab mungkin faktor umur, dah ada keluarga. PKP punca. PKP ya. So dia stop. So sekarang ni pun dia ada kita dah wujudkan sport fishing angler. So dia antara orang yang lama lah. Banyak agak mantu-mantu kita orang, mantu saya, Azim, semua lah. Tapi apa-apa pun daripada saya sendiri, untuk trip kali ni memang terbaik. Even though dia ada peristiwa-peristiwa yang kelakar sebenarnya. Adalah beberapa peristiwa kelakar. Tapi itu yang tu orang cakap one of moment lah. First timer kan. So kita orang, sebab kita orang semua ni semua first timer. Macam Haji mana pernah mancing? Tak pernah kolam tak pernah. Kita main mak mancing saya buat raya kan. First time mancing dekat Kenyir. Tu bawah sebut. Tu pun pinjam rod orang. Itu pun pinjam rod orang. Ada brother tu dia koyak naik atas. Macam bahan dia sendiri kan. So okay, Ajim pun dia laut tak pernah turun, naik bot mancing. So dia turun, dia ada jiwa, orang cakap jiwa mancing sebenarnya macam ni lah. Kalau setakat orang cakap apa nak mancing, kau nak ikan, nak rasak-rasak main casting, ataupun kau nak ikut orang, kau FOMO lah kita, tak jadi mancing lah. Betul tak bang? Betul. Sebulan dia FG Note saya berhasil. FG Note dapat pujian daripada Tekong. So okay, face je lah. Face jigging tu lah tak sumbang lagi. Okay, so best tu sebab kita betulkan lagi. Sebab kita semua first timer dah tahu untuk mancing laut ni dia ada setup dia, ada teknik yang kena, yang betul patut kena. Sebab kita tengok kita buat jig mahal-mahal pun Tekong pakai bulu ayam lah. Pakai bulu je, bulus. Main bulus. Pakai bulu. So itu apa daripada saya sendiri. Itu orang cakap pengalaman lah, ataupun pendidikan yang diberi sewaktu kita mancing di laut, di atas bot. So daripada sini, saya sendiri, trip untuk kali ni, trip Terengganu, trip yang pertama untuk air masin, memang terbaik lah. Memang ngam, Tekong ngam, bot ngam, chalet ngam, makan ngam, tidur ngam. So shout out to abang Tag on. masuk track. So shout out kepada Balik mancing, okay. semua racing. So sebab tu saya cakap memang chalet tu memang terbaik sebab semua masuk track. Balik tidur semua masuk track. Yang Vitek, yang Evo, ball boost, Honda Power. So memang bol. So apa pun shout out to abang Abdul Halim, iaitu Tekong kita, bot daripada Hyperstrike. Shout out to abang Abdul Halim dan juga abang Poji. Poji sekali shout out, memang terbaik. Tekong the best lah yang pernah saya jumpa. And then shout out to abang Jeffrey yang bagi kita menginap di chalet Cekmore. Sampai dia sambut, kita nak check out dia sambut. So shout out kepada dua-dua abang yang berada di Terengganu ni, memang terbaik. So insyaAllah mungkin tahun depan kita repeat lagi, ataupun trip yang kedua kita akan repeat dengan orang yang sama lah. So
kepada siapa yang nak join trip next, jangan lepaskan peluang anda kerana Tekan link. oh, nanti Yang viewer tu yang tak sabar nak edit video ni kan. so Sibuk nak tanya. yang nak join trip macam kita, jangan lupa tekan button subscribe dulu. Subscribe itu Gratis guys. Tekan butang lonceng so yang kat nak bawah ni. okey, betul bang. Kamu dapat ikan basah, monyet. So yang nak join, jangan lupa senang cerita yang kepada kawan-kawan saya lah, yang dulu memang betul nak mancing tapi mungkin tak tahu lah, mungkin Putus tengah jalan. terputus tengah jalan ataupun mungkin masa tak izinkan. Jangan risau, kita akan buka trip kali kedua insya-Allah Kita plan awal ni. di tempat yang sama, mungkin di perairan yang sama, tempat yang beza, boat yang sama insya-Allah. So itu sajalah untuk Asbol fishing trip first ke JT Marang, Laut Terengganu. Kalau nak contact Abang Halim tu ada kat bawah ni. Ada time tu nanti aku letak. Description bawah So info Abang Halim lagi. okay, itu saja daripada kami. Believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. Oh, tak nampak muka aku ni. Betul padam tu. Hello. Kita ambil apa tengok. Betul. Dia terus setting yang ni kan. Last tu. Okey. Bawa bus tak? Makan je lah. Apa biji mana ni? Biru. Biro bergerak. Birul bergerak. Bukan statik. JK Multimedia ni. Rahsia editor. Dah masuk dalam gabus. Cakap macam tu. Penat nanti aku nak edit. Macam itu babi cakap kat Syamil. Sabar. Tak. Kat yang tu. Tak, bukan aku cakap je. Macam lagi aku nak buat konten kat rumah tu. Kita cakap nak balik KL. Lepas tu nanti aku nak buat konten kat rumah tu. Oh, nampaknya kita punya ni kita Brief lah dulu. Brief. Wah. Nak cari ni. Dulu becek awak. Aku takut dulu letak ni. Asal? Dah letak TikTok. Orang meninggal. Aku punya sebelah ni kat rumah. Dah lah yang extension tu. Extension dari pelak pergi extension tu. Extension tu pergi PC aku. Ni instant. Takut dulu letak bawah. Kata Takut tak bawah. Gangster. Tak yang tu. Yang tu tak bawah. Apa tu? Aku tak takut. Okey, letak nanti. Siapa nak tengok lampu? Yang dekat Yang nak berak. Yang nak bangun pergi berak. Dah masuk. tutup. Kau record bodoh Yin. Oh, ya. Fuck. Satu lagi. Kita kena mention tadi off record. Apa tu? On record pula. So kita tak nafikan hospitality on Terengganu A class. Sebab tu RZ member sampai 8.0. Jangan tunjuk sebab tu bang. Kita sendiri Kecuali Sabar dulu, benda tu nak cakap nantilah sekali. Oh, ya? Bos saya buat birol. kita dah nak keluar Terengganu ni. Tak, yelah. Lepas habis nak close ni, gua cakap hospitality semua tu. Oh ya. Kalau cakap time ni, penat editor nak ni, kutip. Sorry. Macam tu. Dia tu api kat ni. Tak, biasa kalau memang orang baru nak starting vlog ni memang macam tu. Dia time storyboard dia campur-campur. Dia puji betul tapi editor kalau boleh ni benda tu sebenarnya ujung sekali. Tapi dia macam tak sabar-sabar. Dia ambil yang aku cakap tu kat last. Ya. Okay, sorry. Salah, ni masalah dah. Postmortem. You call him. Caster, post. Joki. Mulakan. Dia sesi dia masuk je bang. Dia tak payah on kamera kan. Kita ibarat tak boleh je kamera ni.
Tapi dia okey lah bang kan. Okey. Padu mantap. Apa yang tak okey? Harus. Cuaca. Cuaca tak okey? Kau nak hujan ke apa? Cuaca okey. Harus. Kau ingat malam ni kita pergi tu dalam kereta lepas Temelong. Abang yang jalan berpeti-peti. Ya? Seorang pun tak tegur, Bi. Apa tegur lah? Ya. Aku tak tahu. Kau tahu dia cakap apa? Baik. Tak sebab dia punya penting tu. Macam pun Ya tak, maksudnya kau tak tegur macam nak hujan ni. betul-betul nak hujan ni macam ni kau tak ada yang sendu. Aku tegur penting je. Aku tak tegur. Baiklah aku macam Bincang. aku diam kan. Aku macam baik je orang ni tak tegur. Cuma takut hujan esok. Ada. Bawang. Itulah. Ya, okey. Semua tu lah. Kita kena datang dari sebelum. Sebab kenapa? Tu sebab nak rehat lah. Prepare. Tak prepare barang mancing. Nak rehat. Daripada semua. Confirm kan tak tidur dulu. Lepas tu mindset kita. Mungkin first kali kita rasa seronok. Excited kan? Macam nak pergi nak kau okey. Tapi bila dah pergi, okay, kita tahu game ni macam ni. So next week Macam pangkor. Pakai GT. Tapi bawa gigi, bawa dik dah tu. Setup tak kena. Ketat tak kena. Dapat GT patah Ron. So okay, kita dah tahu first kita. Mungkin first percubaan lah. Suai kenal. Sudah kenal cara ni. Oh macam ni main tebuk. Tebuk macam ni, okey tak boleh pakai umpan ni. Okey, road tak boleh macam ni, road kena macam ni. Can add this semua? Real faktor real penting. Lepas ni kita tahu nak main laut setting real kena paru-paru mantap. Minimum lah 6. Ratio 6 dia. Ratio 6 mahal lah. Ada je yang murah. Batu minimum 1.5. Kita nak dapat Minimum. minimal 1.5 minimum. masa tu aku cantik 100 ke sana. Itu harus 100 tau. Kau bengkak harus laju. Setengah pun ngam-ngam macam ni buat kan aku balik sini dia kat tengah pun bawah. Layang batu ladung. Minimum 1.5. 1.5. Kalau aku buat 300 Tapi itulah bila dah batu berat, mesin kena. Kawan aku cakap. Tak lah karau. Kawan aku cakap, aku punya letak boleh. Tapi Penat dia pakai je. bawah 100. Tukar umpan. Kawan dia Kawan aku cakap. tak boleh pakai tu dia. Dah. Kau tahu sebab apa? Jik kalau ping lah, apa ping lah, makan bulu. Berikut tempat tu. Kan dah bagi tahu. Tapi dah spesifik. Aku Kita target kamera masa tu. Dan kau cakap dengan kawan. Aku cakap dengan kawan Target tu kamera. aku nak target kamera. Tu yang dia bagi colour merah lah, colour pink lah, apalah. Aku cakap, pedal aku main colour-colour ni. Tutup lah, kita main bottom. Baru nak belajar kat bottom, tak dan. Kita suruh lah orang boat tu. Bang, satu rambut. Tak habis lah. Ejab rambut. Ejab rambut lah tu. Knock, jadi Dia survey dia mantap lah. So lepas ni dah tahu lah. Dah tembal. Lepas tu lain-lain tempat setup dia beza-beza. Tapi Macam tu kita beli jig mahal, jadi Makan bulu. makan bulu. Betul setting dia macam tu kan. Agak koyak. Batu kat atas, bulu 2 depa. Oh macam tu. bulu dua depa macam ni bang? Kendal tu lah. Perambut dia. Mata tu 2 depa. Leader. Bentuk batu. Oh, yang panjang tu. Betul leader apa? Leader yang Kau tahu dah leader apa? Kat Tadi aku Tapi cerita pakai sebab apa batu kena ni pakai kan, leader. hidup kan. sebab dekat batu karang kita boleh Tapi tak letak straw sebab dia ada Dia ada straw. Batu tak gerak. Tak. Dia kat gila dengan gila. Dia ada elastik tu, baru kita boleh main kat batu-batu tu kan. Sebab benang Benang betul.
Kalau direct hit kena main leader lah. Tapi macam kat kolam pun boleh. Ni SP kan. Direct je. Kita nak Menang. Tapi yang paling penting tu lah dia, rest. Kena rest. Tidur dalam kereta pun tak jadi apa guys. Tidur pun 3 jam dalam kereta, sakit lah Dan. Ortu. Ini satu preparation macam buat mabuk tu kan. So saya punya play safe tu menjadi lah. Sebab kita telan 2 biji sebelum tidur. Mungkin kau tak mabuk. Mungkin kau tak mabuk langsung. Tapi kita play safe lah. Pakai Okay kan? Tak pernah try kan? Oh, satu je. Sekali. Satu je. Dia dah duduk atas bot tu. Nak balancing tu kalau berdiri tu. Sebab bot tu tinggi sampai kat pinggang. So boleh menyandar macam tu. Kalau bot yang ni, bot nelayan tu. Tak jangan berdiri. Jangan berdiri. Duduk tepi. Duduk tepi balik lah. Betul juga. Kuda-kuda kena kuat lagi lah. Bau. Tu aku cadang ambil kreatin ni. Dia macam Main laut dalam tak payah bawa rod banyak-banyak. 2 je. Bawa. 2 je maksimum. Satu letak medium light, satu letak heavy. Tapi bottom ni kalau kita biar pun kita nak kena rasa juga. Kenapa? Bottom, kalau kita tak bottom biar kita nak kena rasa juga. Kita kena makan. Dia gini, 2 rod, satu kau jigging. Lepas kau jigging mesti kau penat. Betul. Main bottom. Dia tak boleh dua-dua serentak. Tapi macam kalau bottom ikan kat bawah tu kasar, Main bottom. tak boleh tunggu juga. Macam kena pegang ke? Tak, bottom memang tak boleh tinggal. Nanti kena ni kan. Kena sambung. Ada saya tak 2 rod ni. Ada. Ujung yang tak ada tadi. Jadi yang satu main bottom, kalau penat main. Aku plan Kalau tu. penat kita boleh Tapi main bila bottom. dia sound kau tu, aku tak jadi lah main macam tu. Betul. Kau tak tinggal. Benda tu melayang. Batu sebab batu kita lah. Dia melayang ke kanan, ke kiri. Lepas tu bot kita pun tak statik. Ya, dia drift kan. Kalau bot kita statik mungkin boleh. Ikat dah. Ikat-ikat dah tapi gerak. Diikat dekat unjang je. Unjang bot kadang ke depan. Lepas tu kadang bunyi. Dia tak statik. Itu sebab bot besar sangat. Tahu. Tapi kan Jim, ingin tak sini nak makan nanti. Lemak dulu. 2 maksimum. Ikes lah kalau aku nak buat lebih pun tinggal dalam kereta lah. Saya buat lebih nanti patah. Buat lebih-lebih nanti patah. Yang satu kena ada apa? Bazooka. Kena ada bazooka. Letak barang atas rod membahaya. Sebab holo, cover holo. Kalau penuh apa nama dia? Apa dah? Bukan, dia ada nama dia. Enggak. Tapi aku punya yang patah tu bukan holo pun. Holo? Holo? Tak lah. Lubang gila tu kan? Tak, holo. Penuh. Holo. Apa tahu? Holo. Kau tengok yang bawah? Yang bawah, yang belah bawah. Tempatan kan? Aku tengok yang ni, yang bawah, yang panjang. Pangkat. So Kita orang dah plan untuk bulan 5. Untuk bulan 5 kita akan lock. Tapi tak tahu lagi lah nak main apa. Tapi dah lock lah. Satu tarikh. Aku nak main jigging je kalau boleh. Kalau nak main jig, Full jigging. Kalau nak main jig, memang pelantar. Sebab
Kapal mangsa macam tu ada. Alim cakap Tu situ kalau senang dapat. belah Terengganu lah. Apa Ji? Jigging. Kiri Ni one way. Kiri one way. Rasa sebab ikan predator main kat situ, banyak ikan kecil kan main kat Belantau. Itu predator sedap main kat situ. Yang ni kita penat tak dapat. Yang tu penat dapat. Penat dapat, penat putus. Mental putus pun kena standby kat tu. Putus mampung kau ikat baru. Bukan putus asial lah duduk yap. Sial lah. Duduk yap. Duduk yap koyak. Siap koyak. Lepas tu Naik atas Belantau. ikat balik. Leader. Koyak lah naik atas Belantau tidur jadi tukar minyak pula. Tak apa jadi haji. Putus. Boh. Berapa satu? Ejah boh. Ejah berabuk boh. Jap kau tolong kita ikat ni bawah ni satu bawah. Ejah berabuk sebab. Penat aku suruh dia ikat. Last kali dia bagi aku untuk ni main gaya. Bukan rod. Betul dia bagi rod tu. Oh. Rod BC. Rod tu. Azim main BC. First time Azim bukan BC. Aku dah cuak Jam tahu. Kau try BC dia Deka? Tak. Oh ya. Dia tak bagi kau kan? Aku Dia malah bagi- try. Oh dia terus set up kau punya rod. Perambut. Faham. Dah nak macam apa tu. Kalau pakai tu kan ada apa, kena tahan tali tu kan. Tak spool pandai dia, udah aku tahan tu. Aku mula Masuk bihun lah. Tak bihun. Tak sempat bihun. Susah. Benda Kat laut tu susah nak bihun sebab dia drop kan. Sebab drop je, tak baling. Tak kas sangat. Aku Siapa lah? Fuck you lah. Bila Hon pula. orang tu main hon. Kau lagi baran hon orang. Lama pada kawan. Kat Kuantan. Hah? Kat Kuantan tadi gila. Aku tak ingat. Pon. Viva keluar tu. Pon ni dah jahat. Dosa orang ingat Dosa orang apa? Dosa orang apa? Dosa apa? Apa dosa siapa kau ingat? Dosa aku ni. Mana orang? Oh pula dah. Mana exit? Depan tu naik atas ni. Boleh lah ni kan? Naik atas kiri tu kan? Ke kena U-turn? Boleh yang naik ni. setapak terus. Naik atas tak boleh. Ni padam lah jalan ni. Ni maaf nak. Banyak bumbu sikit abang. Kalau abang tak nak bumbu, Tak nak. U-turn kat atas. Tak. Boleh tak U-turn atas? Ni kita nak kena beli mesin baru ke apa ni? Kita kena Kenapa beli nak lah. kena U-turn? Tak lah, nak U-turn kita ikut jalan depan. Kalau nak naik Tak ada. atas Abang kiri cakap ikut tak jalan nak. dalam. Banyak monggol lah. Bukan boleh keluar dekat Malaysia tu? Tak tahu. Ke dah lepas itu? Ni dah nak sampai Gombak punya exit depan tu. Oh, belakang lagi Ha. Yang simpang office. Ha. Yang ni atas ni boleh tapi banyak monggol kan? Ha. Kalau abang nak tepi ni pun boleh. Tu, yang lorong kereta biru. Tadi lah yang kau masuk tu. Banyak bumper. Ikan bosa, monyo. Makanlah kamu. Umpan ni tak main Mesin. umpan sangat. Kita main bulu je. Senang. Mesin kalau beli mesin kan? Kalau beli mesin. Kalau beli mesin kan? Rod kena beli ke? Rod kena lah. Ya ke? Ya tu. Aku tak boleh. Dua tengok rod aku band macam tu sangat. Bila tak dapat ikan. Bro, aku dah sedar Berat. Sebab je batu je. Aku rasa macam tak nampak lah dia ni makan. Aku tak boleh lah. Aku nak nampak. Fuck you. Tengok PE tu ni Rod. Dia keras rod tu orang panggil PE eh? Ha. PE PE24 lah lepas ni cari. PE 24 macam tu paling keras. PE24 tapi cari yang light. Ringan rodnya. Aku PE 24 kosong. Apa yang kosong? Allah. Abang nak straight eh? Berat ke ringan? Straight kan lah. Janganlah straight. Aku PE 24. Straight jauh kan? Straight pergi rumah bos. Ni U-turn ke? Kita balik. Tu kiri. PE24 tapi berat ke ringan? Ha, itu. Ringan. Oh ringan. Aku punya hollow. Dan satu lagi yang Black Tiger. Tu 24 agak. Yang tu full. Batang full. Oh, kosong lah. one piece. Ha. Tak kosong. Kalau one piece pisang kita nak bawa. Ini yang aku punya butt joint pun Tu yang patah. dah berdiri lah dalam bonet. Tak. Bukan, yang patah tu bukan sebab butt joint. Black Tiger tu Bak John. Kalau butt joint okey. Black Tiger cuma yang depan tu dia full. Tak nak bawa lah. Bonet tak ada muat. Kena beli kereta luar satu. Tak, dia kena Okey. letak tengah. ya. MPV. Punya beli kereta. Pasal lagi dia kereta apa je? Oh, beli kereta luar.
Ada kereta Tak. satu Beli MPV. Pijot. Tu lah Abang Aziz lah. Kalau Abang Aziz pijat tu okey tu. Ativa putih ke kan? Ativa VGC. Man. Ah. Pinjam. Jangan sebut nama kantornya. Oh. Ativa VGC. Ativa VGC. Tapi ada kursi. Ada lagi satu yang ni boleh muat panjang. Ha. Ada Honda City hatchback. Beratus macam tak? Tak lah, takut dia nak kahwin ni. Itu lah candat. Aku rasa candat tu Candat ngam lah. Masa ni kalau nak beli mesin boleh lah beli waktu bonus. candat tak payah tukar mesin lah. Pakai je mesin sekarang. Sekarang boleh pakai. Ya, maksud saya kan bagi candat kan Nak 24 jam. mancing. Kan sekali dengan mancing. Kita nak kejar tarikan monster ni. Monster. Ya. Monyo. Kira confirm main pelantar ni. Pelantar 1000. Kalau kalau macam ni, kalau Siap-siap bonus ni. kalau betul nak main pelantar, bonus beli mesin baru, kita Sini. Depan memang boleh. Baru dah beli kereta. Kalau betul nak main pelantar, bonus memang safe siap-siap 1K untuk trip. Dengan mesin lagi gila babi sah. kalau tak nak, kalau macam Kalau tak nak serak, tukar tempat kerja. Oh fuck. bos tengok dulu ni. Padamu. Okay. Sorry. Tak ada macam ni. Okay, plan dia, kalau betul nak main trip 2 hari 1 malam, 2 hari 1 malam yang 1K. 1K. Okay, kalau betul nak trip 1K, kita kena reserve duit bonus untuk beli mesin. Duit mesin tu duit mesin. Duit bonus tu. Okay, untuk mesin yang baru beli tu, kita try waktu candak sotong. Sebab trip tu pergi mancing sekali. Kalau nak gandakan modal tu, kita masuk mesin, cuci. Yes. Kalau nak gandakan lagi, tahun depan 2 trip kita pergi. Masuk mesin. Masuk mesin, Tekan. cuci. Masuk mesin, tekan. Pilih kuda yang betul. Ustazah, cepat sikit kita pergi trip. Kau asal bodoh. So kalau tu plan aku bonus tu kita beli mesin dulu. Ajar kau buka. Try waktu candak sotong. Tunggu abang lah bagi signal Bitcoin masa nak beli. Kalau tu lambat lagi. Boleh buat short term ke masa tu naik 100%-nya. Tapi dia pun tunggu berapa lama nak 100%? Yelah. So waktu tu boleh lah orang cakap. Waktu tu macam abang cakap, all in. All in tu memang masa tu kita masuk. Benda yang break dia warna putih ni babi. Bila abang cakap all in. Tapi tempuran tu sorry lah, aku tak mancing balik lah. Apa? Yang fokus lah. Apa? Kalau dah bulan, Pelaburan. kalau dah bull run balik, bull market balik. Kalau Tengok Discord dah lama tak masuk. Apa kena-mengena? Apa kena ni? Sebab bull run ni tu. So tu lah, beli mesin, try waktu ni trip 24 jam. Kat mana nak praktis ni? Bukan untuk test masa 24 jam tu. Memang 24 jam tu kita mancing kan tu. Masa yang main pelantar minyak tu. Yang penting kena rest. Rest penting. Oh, masa 24 jam tu pergi pelantar tak? 2 hari 1 malam pun pelantar tak? Nak kena tanya balik lah. Yang aku tahu pelantar tu 2 hari 1 malam. 24 jam tu candat dengan mancing bukan pelantar. Aku rasa lah. Tapi tu kau tanya balik Amin, nanti kau tanya balik. Kalau So yang kita nak apa sekarang? Candat dengan 24 jam lah. 24 jam. Oh, bukan candat dengan main pelantar. Yang tu kena 2 trip. Boleh set kot. Okay, kalau macam tu memang bulan 5 ni memang kena all out lah. All in. Sebab nak main candat dengan pelantar. Silau tu. Oh ya, sorry bro. Tak nampak lah. Aku nak tarik monster je. Yang tu memang kena main pelantar. Nak main pelantar kena all in lah bulan 5. Kita yang pada ni. Bulan 4 bulan 5. Sebab tu kalau macam okay, contohlah dia katanya trip 24 jam tu malam candak sotong, esok pagi tu kena dia bawa pergi pelantar. Itu okey lah. Okay, kalau macam tu kan, kau nak dia kah? Dah 5 dah. Tapi candat pun kita tak tahu area mana. Takut dia jauh dengan pelantar. Tak, tu plan kita yang tu kemudian lah. Macam mana Abang Ijaz?
Abang Ija okey tak? Nah itu kalau jadi, weh aku sponsor baju lah babi. Ha? Abang Ija? Okey, masuk dalam. Ni dah masuk ni. Aku sponsor baju. Abang Ija boleh? Aku sponsor baju, aku sponsor stiker kau sampai ya. Abang Ija? Kena 2 transport nanti. Tak. Ada kon. Abang Ija macam ni? Buat jalan. Okey. Kita kena Jangan Omar. sama ada 2 transport ataupun MPV. Itu kemudian. Tu Oi, lah kalau Ramai. ramai. Kita dah dapat ikan tu. Azia boleh turun. Tak boleh nak bawa barang ni. Sabarlah, Azia boleh turun. Kalau tak ada kereta sangat aku buka subwoofer aku lah. Kalau tak ada kereta kan, saya buat keluar ni Avanza kat rumah. Itu lagi baik Parking rumah Haji dulu. Kau tak nak bagi idea tu. bodoh Yalah. Tak boleh tak. Tak. Azim kena bawa awang tu terus atas sini. Tak. Ha? Kita pergi dulu sana parking kereta. Kau swipe bapak kau bawa manual tak? Bawa? Swipe je lah. Ya, nanti nak balik sini Mi. Ikan. Nak bawa Tak, ikan. kita bawa balik Avanza di sini. Oh, sweat terus. Ikan bosok, Tak payah nak 2 trip. bonyo. Oh, nanti dia pandai-pandai dia tukar kita. Pandai-pandai tukar kereta. Baik. Nampak? Itu okey lah. Trip tu okey lah. Okey, soalan serius. Soalan serius. Avanza. Kita tak nak main apa? air kat sini pula. Itu day trip tak kisah, anytime boleh set. Kalau saya set dengan Amy boleh. Daytime no problem. Daytime pula day trip. Oh, boleh lah. Ada harapan tarik monster. Abang set lah. Benda tu abang kena cari. Ada lah. Okey. Bulan apa? Apeng. Bulan apa? Apeng angler. Tengok abang cakap saya tidur. Saya tengok ke dengan abang. Bukan main barang tadi. Padahal kita macam mana? Mum tidur bodoh. Tidur babi tidur. Koyak dia. Koyak betul. Padahal aku macam mana dia cakap. Kita kena king apeng ni GT ada berapa aerobag ni semua. Aerobag. Aerobag kereta ke sial. Airbag. Airbag Sagai aerobag tu. Diamond Travelling. Boleh kat aerobag. Lama video tu ni. Ibad. Berapa jam video ni? Ya. Nanti orang Nanti editor kat lah. Bayar mahal tu editor. Sial lah. Banyak footage dekat bukan kat tabut. Dah tabut sikit. Sebab ni tak ada videographer. Kalau nak betul atau banyak tu kena ada seorang memang pegang memang ni. record kerja dia. Tu boleh lah. Kalau nak tu boleh, bateri kena lebih lah. Memang aku pre-record je. Sabar. Bateri 2. Boleh. Kena ajak seorang budak. Kalau record time shoot pun nanti dia overheat. Kena ajak seorang budak. Ada seorang budak Yusof apa nama dia. So dia record je all day. Yusof, main benda ni je. Dia pun nak mancing. Parking luar ke apa ni? Ke masalah? Salah lah nak buat ni video ni. Tak payah kot. Bang, masalah. Nak buat video kat bawah nanti nak sampai. Boleh. Kopok nak kena buat keluar. Ikan nak buat keluar. Lepas. Bahaya bang sini parking kereta. Ikan Ikan nak buat keluar, ikan kapal. 2 ekor je bau plastik. Yelah nak buat. Dalam je bang, parking dalam senang-senang. Bahaya. Sebab Amy dah kentut ni bang. tak bau. Babi tak bau. Babi tak bau. Jadi bau. Ikan Sorry. basah. Dah elok lah traffic light ni. Dah tak gelik-gelik. Macam dekat tree tu. Weh, dekat bawah tak ada signal macam tu. Dia terus berlari. Apa yang tiba-tiba berlari dia terus. Benda sampai dekat bang. Itu 3 kali saya tahan tau. Dia tabur terus. Tabur aku tengok dekat. Aku tak ada tempat lain lah. Aku tak tengok. Aku memang dah patah tempat lain. Siapa juga Alim juga. Jangan dengar. Alim ke Poji juga. Aku dengar tu. Jangan dengar. Sebenarnya aku nak pergi kat spot kau buta tu. Babi. Ikan ayu. Ikan naik kat situ bodoh. Ikan naik kat situ ada ke? Ikan bosok, monyo. Oh, next kita buat parade tu Haji Apa? mah. Aduh, jauh siap. Lock bulan 5. Confirm player 4 lah sekarang. Empat lah. Tak tahu lah Pakor nak ikut ke tak. Saya tak tahu 4. Dia Tak payah masuk bawah. Malah masuk bawah. Macam mana kat atas tu. depan lift. Depan TV. Okay, baik. The way kita dah sampai office lah. Kau cakap pula je. Balik. Bang, tukar tempat lain.
Okay guys, so kita dah sampai ke destinasi kita yang terakhir, iaitu di office Platinum Walk. Alhamdulillah, Alhamdulillah trip kali ni. Ya. Bila abang naik sama-sama lah. Kau naik kat ah? Nak hantar ikan ni. Oh. Hantar ambil office. Siapa nak siang saya tak pandai. Kita teruskan So Oh, tak nak masuk video. Pandai. Dah potong lah. Tak tahu nak cakap pun. tu lah. Memang babi oi.